nikmat dengan syukur. Bila Allah bagi ujian, sambut ujian dengan sabar. Dua-dua ni untuk apa dia? Allah mengangkat darjat kita. Hidup hamba ni bila diberi nikmat, tidak sombong, balikkan nikmat itu kepada Allah. Alhamdulillah ala ni'matihi tatimmus salihat. Balik. Alhamdulillah hamdan katsira. Wa balik ke Allah. Alhamdulillah hadza min fadli rabbi. Wa balik ke Allah. Apa yang orang bagi kat kita yang baik, kita hantar balik ke Allah. Amboi maklum no, tua-tua berlawan no, hadza min fadli rabbi. Wa balik ke Allah. Bukan jangan maklum memang dari dulu maklum duk jaga, maklum duk makan jamu ni, bukan dekat jamu dengan botol jamu pun buat neraka. Jangan. Wa balik ke Allah. Wa balik ni pantang orang tweet melompat lebih pada kera lagi. Maklum kita tengok tak kera terkejut. Sebab tu pepatah Melayu kata terkejut beruk. Kita tengok tak beruk terkejut. Ni orang puji lebih pada kera lagi. Cuit sikit amboi maklum makan yang sedap, maklum masak. Maklum ni cik oi duduk dalam perut mak tu masak dah. Tu. Ni hadut main mengaji ni. Tapi dia tak main malam ni, dia pergi bercuti. Tak ada langsung, alhamdulillah, tak ada langsung. Macam mana maklum alhamdulillah lah ustaz. Maklum ni bersyukurlah ustaz. Oi, syukur. Syukur maklum no. Syukurlah ustaz. Maklum, saya nak tanya maklum duk masak sedap tu. Kalau Allah Ta'ala tak bagi orang rasa sedap, masak tak sedap tak? Maklum masak ni cukup rasa dah, tapi hak makan tu pula maklum itu demam korang. Natang apa pun tak rasa. Demam korang. Terdarah apa pun tak rasa maklum. Masam pun dah, masin pun dah. Janganlah kita duk belagak. Ustaz, kami syok ustaz ceramah, syok sedap. Maklum, yang bagi ceramah sedap ni bukan saya, maklum ya Allah. Cuma saya ceramah sedap tapi hamil dengar semua pekak. Hamil. Saya bisa cerita kan, saya pergi ceramah di penjara. Duduk depan saya ni ketua gangster kot, dia punya tattoo ni ular tudung selah, kepala duduk bawah dagu. Maklum bayang ni, kepala tudung selah ni duduk bawah dagu. Saya betul-betul ceramah tu macam depan ular tudung selah, dengan muka cengeng. Kawan gangster. Saya ceramah ni buat lawak, orang lain gelak, dia haram tak? Dia buat kering. Rasa lagu mana maklum? Kita ceramah dia buat kering. Orang yang gelak dia buat kering. Kita tak nampak dia, duk nampak dia. Ni masalah apa ni tak mau gelak. Buat lagi tak gelak. Buat lagi tak gelak. Mau pergi fikir. Habis ceramah Mata Salam baru dia gelak. Saya pun habis ceramah pergi makan dekat dia punya kantin tu. Saya tanya dekat warden tu. Tadi hak yang kepala turun selah tu. Gangster dia noh, dia kata dia gangster Ustaz. Dia masuk kes pak dadah Ustaz. Tu saya tengok dia pun satu macam, saya ceramah Ustaz pun buat lawak dia tak gelak. Dia kata jangan duk terasa Ustaz, dia pekak. Kok orang tumbuk pecah kena telinga ke apa tak tahu pekak. Pak Long, hang ceramah bila sedap lagu mana, tapi mau haduk dengar tu tuli. Dia nak sedap datang apa? Sama maklum masak tu sedap. Tapi hak makan tu kena demam korang. Dia nak sedap apa? Maklum pula dia minum makan puji diri. Sedap no, maklum cik masak sedap no. Kawan tu masam tak rasa, manis tak rasa, masin tak rasa. Siapa pun ni pergi ceramah lepas jamu rayam macam-macam. Kita tak bersihat. Oh, mereka kata ni ustaz ni sedap ni. Holo.
Ngap, haduk ni. Hak ni sedap ni Ustaz Mozela. Ngap. Kita pula belum ambil sulat. Dia kata makan Ustaz, saya tak payah sedap dah. Perut tak apa elok. Lepas kata perut tu biar pergi dia ni tekak. Iyalah cik oi tekak nak pergi hantar tak mana mau tak pergi kat perut. Mau perut kata jangan duk hantar. Tekak tu tak boleh pergi. Lepas kata kami ni ambil nak jamu. Tak nak buat lagu mana. Tak sedap dah maklum tak sedap dah. Main dengan sakit ni. Dia tak belum. Hak sakit nak ngak nak mampuh ni. Hak dia mau lagi apa dia? Sembang bab nikah dua. Hak lain dia tak mau dah. Dia duk ngak duduk dalam ICU. Duk mendapat bangunan misi ni. Wayar ni berselerak macam nak buat biji mata. Tak tahu hadut tarik cadat sebelah nurse duduk sembang kat ICU ni. Nurse belah kanan duduk sembang. Dia kata, kawan aku tu janda dah. Dia pun lawa dah. Hak tu nak ngak ni angkat. Janda anak berapa? Dia boleh tanya lagi anak nak mampu. Nak mampu ni perlu. Bab nikah dua dia mau sembang. Hak lain dia tak mau. Setuju tak perlu? Hang cerita lah tanah ke apa aku tak mau. Hang cerita bab pelaburan pun aku tak mau. Nikah dua nak mampu 4 jam lagi pun dia mau lagi sembang. Sekian dimaklumkan. Maklum. Agak-agak maklum percaya tak? Tak kata panggil orang jantan ni maklum. Tak kira maklum duk mendengar kuliah ni pun selama. Kemudian Allah Subhanahu wa taala memberi alasan kepada sekalian orang fakir. Allah Taala kata pula ke hamba dia. Hamba dia yang mana? Hamba dia yang dia uji atas dunia ni dengan hidup dalam keadaan yang susah. Mak bunyi apa pula dah tu. Maka Allah Ta'ala berfirman. Allah Ta'ala kata apa dia? Maksudnya, hai sekalian hamba-Ku yang fakir, Aku tiada balakan kamu dengan sebab kefakiranmu itu. Allah Ta'ala kata, hai hamba-hambaku yang hidup ni tak apa nak cukup, hak hidup ni susah, hak hidup ni tak apa nak ada ni. Allah Ta'ala kata apa dia? Aku balakan hampa ni bukan dengan sebab hampa ni miskin. Dah. Aku uji hampa ni bukan sebab aku meluat hampa ni miskin. Dah. Sebab ada orang dia duk anggap apa dia? Dia kata hidup lah Ustaz. Hidup kami ni tara ni lah. Siapa nak pandang kami orang susah Ustaz? Ujian tak pernah putih. Dah. Allah ujian bukan dengan sebab kefakiran. Dah. Dan kerana hinanya diri kamu berbanding denganku. Bukan kerana aku nak kata hang dengan aku lagi hebat pada hang. Ya, Allah Ta'ala kata. Dan bukan kerana untuk memuliakan aku. Dan aku susahkan hampa. Aku uji hampa dengan kesusahan. Bukan sebab aku ni nak aku mulia. Tak. Akan tetapi Allah Ta'ala kata, adalah aku hukumkan dengan hukumku, di mana setiap orang yang mengambil sesuatu harta dunia aku hisapkan atasnya dan aku tanyakannya dari mana engkau perolehinya dan kepada apa engkau belanjakannya. Dalam bahasa yang mudah Allah Ta'ala kata apa dia? Aku bagi hang susah atas dunia sebab aku nak bagi hang mudah di akhirat kelak. Sebab Atta ni Pak Long yang paling lama nak kena soal Atta dalam satu hadis riwayat Imam At-Tirmizi, hadis hasan sahih. Nabi SAW bersabda, Nabi kata apa dia? La tazulu qadama 'abdin yaumal qiyamah. Kaki hamba Allah ni pada hari kiamat tak akan berganjak walaupun satu tapak. Duduk di akhirat kelak malam di padang mahsyar, kaki kita ni dalam keadaan takkan bergerak walaupun satu tapak takkan bergerak. Sama ada hak belah kanan takkan bergerak, sama ada belah kiri pun takkan bergerak. Duk tentu bergerak ni pula ke
mana? Dua. Sama ada nak bergerak ke arah syurga ataupun bergerak ke arah neraka. Dua tu ya. Imma ke syurga wa imma ke neraka. Dua tu ya. Sebelum hatta yus'al, sebelum Allah Ta'ala akan persoalkan dia dengan beberapa persoalan. Takkan pergi ke mana sebelum Allah Ta'ala tanya soalan. Soalan apa Ustaz? Yang pertama Nabi kata, Allah Ta'ala akan tanya apa dia? An umrihi fima afna. Umur. Allah Ta'ala nak tanya yang pertama, umur hang habis kok mana? Hang buat apa dengan umur hang? Lagi panjang umur, lagi panjanglah kena menjawab. Syok umur panjang. Alhamdulillah tak mati-mati lagi maklum ni, panjang umur. Alhamdulillah maklum. Sebab tu Nabi kata khairukum, sebaik-baik orang di kalangan hampa ni, man tala umruhu, siapa yang Allah Ta'ala panjangkan umur dia, wa hasuna amaluhu, Allah bagi amalan dia pun tambah baik. Kita nak umur ni kuih panjang, perangai ni kuih elok, amal soleh ni kuih bertambah. Bukan umur kuih panjang, kuih jahat. Kuih panjang, kuih jahat. Kuih panjang, kuih jahat. Kuih. Tak faham Pak Lona? Semakin panjang, semakin jahat. Nampak tak? Dulu masa muda-muda duk main juga dalam masjid minggu sekali apa. Takat-takat tua haram tak main langsung. Ada orang lagu ni. Duk penggalan ni lebih mai. Kuih tua kuih tak main masjid. Ada lagu ni. Alhamdulillah maklum tua-tua ni kuih tua kuih duk main masjid. Maklum syukurlah maklum. Jangan duk tergelincak lah. Pak Lona. Sudahlah maklum boleh berhenti habis dah lah. Maklum duk buat tu. Perelok kot ni. Yang kedua Allah Ta'ala nak tanya. An ilmihi fima amila fi. Umur apa ilmu hang? Hang beramal ke tak? Mengaji lambat terasik ustaz mengajar. Kuliah sampai tiap malam. Bagus tak? Bagus. Tambahlah satu lagi. Ustaz tu mengajar sejam. Hak dia mengajar sejam tu mau tak dia nak buat sejam. Ambil 2-3 minit dia terang tu. Jadilah. Dapat 1-2 benda balik beramal. Dapat 1-2 benda balik beramal. 3. An malihi. Khatab. Kalau bahasa Kedah. Khatab Kedah. Min aina ktasabahu. Kok mana hang dapat dia? Wa fima anfaqah. Ke mana hang belanjakan dia? Kata produk ada orang kata produk ni melok, belanja elok. Mai mana ni sumber rezeki ni, mai mana? Alhamdulillah Ustaz. Maklum ni pencen. Dulu maklum kerja JPJ, maklum pencen. Alhamdulillah. Ni duit pencen. Duit pencen Ustaz. Belanja kau mana maklum? Alhamdulillah. Maklum ni buat beli-beli pakaian, buat beli keperluan ni. Hak lebih tu Ustaz, maklum bagilah dekat masjid. Maklum sedekah dekat surau. Maklum bantu sekolah agama, mahat tahfiz pondok. Ada orang dia duk kata lah. Ada orang dia duk kata. Dia duk kata lah. Masjid-masjid ni jangan duk bergantung pada derma orang jemaah semata-mata. Kena ada perniagaan, kena ada yang tu. Betul, saya setuju. Setuju. Tetapi Pak Long kok mana pun derma ni kena terima juga. Sebab tu ada masjid dia buat, dia takkan berjaya 100% sampai dia tak mau terima duit orang. Tak, memang ni saluran untuk orang infak. Kita buatlah, buat rumah sewa, buat kedai sewa ke apa, sewa-sewa tu. Tapi dia punya kepala income kepada masjid ni Pak Long kok mana pun dia kena main, kok derma juga. Pak Long cari.
Sebab Allah Ta'ala dia takkan tutup jalan hamba-hamba dia nak buat kebajikan. Boleh tak Allah Ta'ala nak bagi masjid semua kaya? Lepas tu nak derma kepada siapa? Boleh tak Allah Ta'ala buat semua hamba dia ni kaya raya? Zakat tak payah terima, derma tak payah terima. Boleh tak belum? Agak-agak boleh tak Allah Ta'ala buat? Boleh. Tapi tak. Dia nak bagi hidup dalam keadaan rasa nilai kebersamaan. Sebab tu dalam masyarakat kita ada orang susah. Kebersamaan. Boleh je masjid ni nak kaya raya. Tapi dia takkan dapat. Kerana apa dia? Allah nak bagi juga untuk hamba dia ni menyumbang. Terima sumbangan masjid, mainlah bayar elektrik, bayar api apa semua buat. Ada orang rata produk dia melok, belanja pula dah tak elok. Dapat gaji belanja dengan apa semua, dengan sosialnya, dapat duit gaji pi perhabis dengan karaoke, pi perhabis dengan perempuan, hak perempuan pula perhabis dengan jantan. Ada lagu tu. Ada juga mai haram belanja halal. Ada lagu tu belum? Contoh mudah, ayam curi nak masak sembelih. Sembelih tu pula dia cari ustaz. Dia pergi curi ayam. Dia main ni tak nak minta tolong melih ayam. Ambil mana ayam? Curi kan? Ustaz tu kata ayam curi, nak berapa sembelih? Tak. Melih apa hampir empuk pergi mampu. Itu masak lah. Dia jawab balik ke ustaz, mau nak haram dekat sekali sudah lah ustaz. Mau nak haram dekat sekali sudah. Padahal ayam curi nak masak melih malah empuk bagi mampu lagu tu. Masak. Duit haram tika 6 ekor kena. Masak bihun Singapura metak dekat tengah masjid Kenuri. Pok masjid pun dia tutuh makan sedap. Dia tak bihun Singapura tu 3 ekor lagi. Dia Atuk Imam pun meratik pusing pepih lebar nak makan bihun Singapura tu. Dia tak tahu 2 ekor. Dia afdalu zikri fa'lam annahu la. Kawan dia pun dia kata meratik apa 2 ekor tu Imam. Makan terus dah. Bismillah pun tak payah. Dia mai haram. Dia belanja halal. Hak lagi hebat, mai haram belanja apa haram. Dia kata alang-alang nak haram tak biar dia haram tunggu-tunggu. Locek tengok malu. Ni dia kata, sebab tu Allah Ta'ala kata, aku uji hamba. Aku bagi hamba susah. Aku uji hamba dengan kesusahan. Sebab apa aku uji hamba dengan kesusahan? Sebab di akhirat kelak, hamba tak payah duk menjawab panjang-panjang. Di akhirat kelak, hamba akan terus masuk ke dalam syurga dalam keadaan yang cepat. Dia kata, wahai sekalian saudaraku, pada harta dunia itu, tanyakanlah pada harta dunia itu dengan 2 pertanyaan. Tok Syekh kita kata, dia nak pesan kat kita malam ni, maklum, dekat harta dunia ni, tolong tanya 2 soalan. Tolong tanya 2 soalan, dia kata. Pertama, tanya dekat harta dunia, ambil duit, tengok duit, tanya duit. Wahai duit, daripada manakah aku memperolehi hang? Sama. Tengok rumah kita, tengok kereta kita, tengok harta kita. Aku dapat hampa ni daripada sumber yang mana? Tanya. Tapi duk bangga dengan kekayaan. Ada orang batlong Allah Ta'ala baru bagi sikit. Bagi sikit senang, bukan kaya pun, senang sikit tu pun dia Allah, hoi, sopa red Indian dapat napang. Bisa tengok tak red Indian dapat napang? Geng dia pun dia tembak. Dia syok lebih. Ada orang Allah Ta'ala bagi sikit, Allah merak duit.
Kadang-kadang tau, saya lagu ni lah. Saya kadang-kadang duk tengok orang duk tunjuk nak rasakan diri dia kaya. Saya malu tau tengok. Sebab apa? Hak betul-betul kaya tak buat perangai lagu hang pun. Cuba tengok orang kaya hak betul-betul. Cuba tengok orang kaya hak betul-betul. Sepupu saya ada seorang kaya belum? Sepupu saya kena kut belah mak. Nama dia Elon Musk. Ni sepupu saya. Belum kenal belum? Elon Musk, sepupu belah mak. Cuma dia tua sikit dah saya. Kaya belum, kaya. Dia ni 24 kali mati, 24 kali hidup. Tak habis harta dia kalau dia makan. Dia hidup, dia mati. Hidup pula, hidup, mati. 24 kali tak habis harta dia makan. Belum. Tahu jam tangan dia harga berapa? Dia ni manusia paling kaya dalam dunia, maklum. Manusia paling kaya dalam dunia. Kalau nak ikut dia main nak beli Malaysia pun dia beli lagu tu . Manusia paling kaya dalam dunia. Jam dia baru ni lepas buat review, ada jam dia hadis kerap dia pakai. Agak-agak tu Imam, jam dia harga berapa di Malaysia? RM30,000 lah. Haji Wan, jam dia pakai tu harga duit Malaysia RM30,000. Mahal tak RM30,000? Mahal mendatang apa? Nak banding dengan dia orang nombor satu kaya di dunia. Macam kita jam 400 buat kata mahal dah. RM400 bukan RM400,000. Kalau nak ikut jam dia kalau nak ikut jam dia, mestilah 1 juta, 2 juta USD ya. Tak, dia tak kisah pun lagu tu. Tu kaya betul Allah. Atok gelang mah ni sampai ke ketiak. Atok gelang mah ni atok sampai ke ketiak. Pakai baju sintin dengan cincin tu lebih daripada orang duk tarik aita ya penuh. Cincin mah. Tengok. Orang kata apa? Orang kan kata apa? Ni jenis mangsa tak ada. Nak tunjuk ke orang kata dia ada. Orang hak kaya betul maklum dia tak ada pakai. Maklum tengoklah pemaisuri raja ni maklum ada kaduk atok gelang emas tu bagi ketiak. Bini raja-raja ni agak kaya tak bini raja? Agak-agak lah bini raja ni kaya tak? Dia pergi istiadat pun dia bubuh satu Allah besar mana. Bubuh tu bagi ada perhiasan dia. Orang tak payah dia tanya. Orang tahu dia ada lebih daripada tu lagi. Tapi jenis tak pakai. Orang kaya ni bukan dekat mah dekat tangan. Mah dalam bilik. Sebilik pun dia tak bak. Dia ada mah sebilik. Saya ni kona lagi boleh tak? Boleh kona lagi belum? Saya kata dah. Yang manusia ni lagi dia boleh kona, dia kona. Hak betul yang tak kona ni bukan orang maklum babi lautan dia. Hak dia betul tak kona. Baru ni kita tengok Presiden Venezuela. Isu Presiden Venezuela. Tolong tengok. Presiden Venezuela dia pergi ambil dalam istana dia Yuan. Duk tengah lena tu dia pergi ambil. Amerika pergi ambil. Apa dia yang kita nak belajar? Saya bukan nak ulas pasal Presiden Venezuela dengan Amerika tu, saya tak mau ulas. Satu benda yang saya nak ulas. Saya bukan nak cerita, nak komen tak nak, cuma saya nak abang ya. Tentera Amerika ni pergi ambil, dia tak riuh pun. Walaupun Presiden Venezuela sebelum tu macam-macam kenyataan dia buat keluar. Begini apa? Ada tentera Amerika dia hinggap. Kami akan lancarkan misi ambil colek. Tak ada. Hak kawan ni duk pam, dia pergi kutip lah rumah buat balik. Hak tu betul-betul orang tu strategi. Orang ni kalau betul-betul kuat, orang bukan duk cerita ke orang.
Oh ni duk cerita ni. Oh tumbuk orang ni yang duk cerita habis sungai petani dia tumbuk. Lah bangkit daripada kursi kedai kopi tu berjalan membentongkan. Mau ke sini ni aku ni apa abang ada yang kerajaan aku terajang ke. Duk sembang nak terajang orang. Nak balik pun tui jatuh. Tui jatuh. Orang pergi papah bagi berdiri baru berjalan. Dia pakai tongkat dah. Buka kaki belah kanan jari tinggal 2. 3 lagi tak ada lah. Anak terajang orang tu pun. Kita kata awak pelong jari 3 tu hilang kes bertumbuk kat. Dah doktor kerat kenci manis. Dia kata kenci. Ingkatkan jari patah hilang ni kes terajang orang. Doktor kerat kes kenci manis. Tak ada abang lah. Orang ni kalau betul kaya dia bukan cerita ke orang. Orang kalau betul kaya, dia relax. Ya, dia tak mau orang tahu kata dia kaya. Tapi orang tahu kata dia kaya. Ni, nak kena habak ke orang kata dia ada. Sebab apa? Orang tahu kata dia tak ada. Pakai beg mahal, orang tengok dengan orang jadi tanda tanya. Tu kopi lah tu, bukan original kopi. Buat malu ya. Nak habak ke orang? Tak ya. Tak mahu cek balik. Harta tu mai daripada mana? Kata tu Syekh kita. Kedua, kemanakah engkau membelanjakannya? Hai harta, kemanakah aku belanjakan hang? Maka aku suka jika kamu menjadi orang yang fakir. Tu Syekh kita kata, aku lebih suka kalau engkau jadi orang yang susah. Kerana apa dia? Supaya meringankan hisabmu. Dan seperti bahagian kamu di dalam akhirat. Sesiapa yang memberi minuman kepadamu atau memberi makanan kepadamu atau memberi pakaian kepadamu, maka orang itulah di dalam syafaatmu. Kemudian Allah meminta uzur, kita sambung pada bulan hadapan. Allahu a'lam. Tanda bintang tu. Kita baca doa sahabat Pak Long, kita tutup kita punya majlis ni. Pak Long jangan duduk di mana. Saya ada edarkan kepada tuan-tuan tu, Haji Wan edarkan satu amalan untuk kita nak baca bersama, persiapan untuk bertemu dengan Ramadan ni. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna 'ilman yanfa'una wa zidna 'ilma. Alhamdulillah ala kulli hal wa na'udzubika min hali ahli an-nar. Sallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. Buka doa tu kita nak tengok. Kita tutup live kita dulu.